Ayo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Hafiz Jamal channel. Laju kan. So hari ni aku nak pergi mana? Dengar uji Melayu semua ni kan. Of course lah nak pergi masjid, nak berbuka puasa di masjid. So kalau ikut yang ni, kita Ramadan yang ke-13. Sekarang pun dah pukul 6.50. Dan first time ni aku nak buka puasa kat masjid negeri ni. Tapi sebelum tu, kalau korang nak buka kat masjid negeri kan, korang kena datang awal 6 suku. Sebab tadi pun aku sampai pun memang beratur nak ambil makanan kan. Kadang tak cukup makanan, sebab dia hidang banyak tapi orang datang pun banyak. So nanti kita tengoklah apa yang ada dekat masjid. Orang kata masjid negeri ni best. Kalau kita solat tarawih pun kita tak payah risau lah. Anak-anak ada orang jaga kan. Okay, untuk menu hari ini dia ada 2 jenis tau. First ni dia bagi ayam penyet. Okay, yang kedua daripada Sidah. Oh, sama juga ayam penyet. Aku rasa menu untuk hari ni memang ayam penyet kot. Sedap guys, makan masjid negeri. Free pun free. Ramai yang aku tengok tadi, diorang datang ambil, lepas tu diorang balik. Diorang tak makan kat sini pun, diorang datang ambil bungkus je kan. So kalau kau nak datang ambil ataupun nak makan sini pun boleh. Ikut korang lah, mana-mana korang suka. Tapi sebelum tu aku nak tunjuk kat korang, aku ada beli satu barang untuk kereta lah. Aku beli tempat cas punya dekat kereta, ban basus. Ni aku beli dalam berapa puluh tak ingat lah, 60 kot, RM62. Kalau korang nak ni, aku letak kat link description lah. Uish, nampak solid guys. Besar. Lepas tu dia bagi pad ni. Dia bagi pelekat ni untuk kita lekat lah. So aku cadang nak lekat kat sini lah. Cabut dulu ni. A few minutes later. Okay gang, aku dah pasang. Lawa kan, cun-cun je. Dia ada lampu lagi kat sini. Cuma wire dia pendek sikit. Aku nak selit sini, masuk sini lah. Tapi itulah, sempit. So dia jadi macam ni, tergantung. Aku ada barang lagi sebenarnya nak beli untuk kereta ni. Tapi itulah, modal belum ada guys. Okay lah guys, jom kita masuk dalam masjid. Tengok orang buat apa. Sini pun ada ni, bagi-bagi. So jomlah kita berbuka. Aku nak ambil makan siap-siap. Ramai tu, ramai. Ni baru meriah macam ni. Ni kalau korang nak apa balik pun ada, tapi beratur panjang lah. Sampai sana beratur. Ok guys, kat sini pun ada mesin gedegang. Boleh lah kalau korang nak beli air manis-manis sikit. Lepas tu dia ada free ice cream. Buat free ice cream. Kalau ikut kat depan sana tadi, dia ada air free, air manis lah. Tapi dah kelambat Paksa lah kita beli air biasa. Kita buka di Masjid Negeri. Ramai ni. Sekarang aku tengah beratur untuk ambil kuih. So ni belah tengah ni. Ramai juga. Memang meriah lah Masjid Negeri. Alah, dah habis. Tak apalah, tak ada rezeki. Hai, budak comel. Nak buat apalah buat tu. Dia sekenuh main tangga. Naik turun, naik turun. Yang kawan-kawan dia duduk lari. Nah tak, lagi dia naik tangga pula. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
Alhamdulillah selesai solat maghrib kat sini. So lepas ni aku solat isyak kat sini kot. Tarawih esok kita buat tarawih. Okay. Wah, syak ada ni lagi. Siapa? Aku tengok macam bihun. Ni aku cakap ni, parents boleh hantar anak ke sini. So kita bolehlah solat tarawih, solat isyak dengan tenang. Ni semua duk main ni. Anak pun duk main. Okay, kat sini dia ada 3 bilik untuk budak. 1, 2, 3. Ni tempat daftar dia lah. So jomlah kita solat isyak. Aku dah hantar anak aku. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Weh, ada lagi makanan. Ni orang sponsor ni. Weh, rezeki lah. Aku dah siap-siap nak balik. Alhamdulillah selesai. Tadi aku ingat nak solat isyak je kat sini, lepas tu terus balik. Tapi bila fikir-fikir balik, better solat tarawih sekali. Dah lalang datang jauh-jauh ni kan. So Alhamdulillah, anak aku pun dah terjaga. Kan Wafi? Kan? Okay lah guys, aku balik dulu. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Bye.